semua, selamat datang ke YouTube page SM Collector. Hari ni kita nak review Bobo Boy 3D Puzzle keluaran 7-Eleven. Bobo Boy Galaxy. Bobo Boy 3D Puzzle ini dikeluarkan oleh 7-Eleven Malaysia pada tahun 2015 yang lalu. Untuk mendapatkan figure ini, anda perlu beli barangan di 7-Eleven, kumpul stiker dan tebus 3D puzzle ini. Bila dapat puzzle ini, seperti yang anda lihat, anda perlu memasang rambut figure ini untuk dapat set figura lengkap Bobo Boy. Untuk hari ini, kita nak pasang Bobo Boy air. Jom kita tengok macam mana hasilnya lepas pasang. Check it out. Dah siap. Terdapat 8 figura Bobo Boy 3D Puzzle kesemuanya. Dan hari ini kita telah cover figure yang kelima. Ada lagi 3 figure untuk kita explore. Sekian sahaja sesi review untuk hari ini. Jika anda suka, jangan lupa like Facebook dan Instagram SM Collector dan subscribe YouTube page SM Collector. Jumpa lagi di episod akan datang. Bye bye.